Selamat datang semua. Hari ini kita nak kaji sikit bahan-bahan pasal formulasi Nutrilite Double X yang baru ni. Ya. Rujukan kita ni satu pembentangan teknikal, agak detail lah. Dia cerita pasal perubahan, sains belakang tabir dia, perbandingan pun ada. Jadi, apa misi kita hari ni, kan? Kita nak cungkil apa peningkatan utama dia dan apa yang paling penting untuk anda tahu pasal evolusi suplemen ni. Betul tu. Kita akan sentuh konsep-konsep penting macam phytonutrient tu sendiri, lepas tu adunan tumbuhan baru yang dipatenkan, tahap vitamin, mineral yang dah update dan macam mana dia beza dengan versi lama dengan jenama lain. Kira kita bagi intipati penting je lah. Okey, cantik. Sumber ni memang banyak sangat tekan pasal phytonutrient, nutrient power dari tumbuhan kan. Yang saya perasan, dia sebut pasal jurang phytonutrient kat Asia. Betul. Maksudnya, ramai tak cukup makan buah sayur warna-warni. Terutama ungu biru, oranye kuning, merah. Itu memang isu besar. Sumber tu siap kata 95% orang dewasa Malaysia tak cukup makan buah sayur. Ya, ini memang satu poin kritikal. Dan suplemen macam ni, tujuan dia memang nak cuba tampung jurang tu lah. Formulasi baru ni, dia secara spesifik naikkan fitonutrien ungu biru, jenis anthocyanin tu sampai 400%, tahu tak? 400%. Banyak tu. Banyak. Guna adunan beri baru dia tu. Ada anggur, blackcurrant, elderberry, blueberry. Jadi dia memang target salah satu kekurangan paling common kat dunia. Jom kita gali sikit pasal adunan khas atau special blend dia ni. Gabungan kunyit, rosemary dan bawang, sumber quercetin. Sumber kata ujian makmal in vitro. Dalam tabung uji itulah. Dalam tabung uji. Dapati adunan ni, dia punya tidak balas 4 kali ganda lebih efektif. Sokong pertahanan sel. Kalau banding dengan kita campur bahan tu satu-satulah. Wow. 4 kali ganda. Dia kata lebih 20,000 ujian ke atas 1,000 ekstrak tumbuhan dibuat. Baru dapat formula ni. Nampaklah effort dia. Memang nampak. Dan yang menarik pasal adunan ni, konsep pertahanan duiaksi dia tu. Selalunya fitonutrien ni, kita faham dia macam pertahanan reaktif. Macam bomba padam api radikal bebas yang dah ada. Okey. Tapi adunan khas ni, dia macam pertahanan proaktif. Macam pengesan asap pula. Dia bantu sel kita bersedia, pertahankan diri sebelum rosak. Macam mana tu? Dia sokong proses dalam sel tu sendiri. Survival, pemulihan, cegah kerosakan, guna laluan isyarat sel, contohnya NRF2, ARE tu. Kira macam Swiss penggerak dalaman sel kita lah. Oh, menarik tu. Jadi dia bukan tunggu masalah jadi, tapi cuba cegah dari awal. Lebih kurang macam itulah konsep proaktif dia. Selain tu, ada juga peningkatan lain kan? Macam saiz tablet? Betul. Tablet lebih kecil, senang sikit nak telan. Tapi, dalam saiz kecil tu, dia ada 30% lebih polyphenol. Lagi satu jenis phytonutrient penting. Dan dia tambah perisa pudina untuk rasa lebih sedap dan katanya lembut sikit kat perut. Itu pun bagus juga. Ya. Dari segi vitamin mineral pula, formulasi baru ni tambah vitamin D3 dan zat besi. Dulu tak ada. Okey, penambahan baru. Dan tahap vitamin A naik 83%. Vitamin D lonjak 207% sampai 800 IU sehari. Tinggi tu. Ikut saranan IOM 2010. Selenium pun naik 67%. Peningkatan vitamin D ni pentinglah ikut saranan pakar kesihatan sekarang. Sumber dia ada tunjuk perbandingan guna data HPLC. Macam cap jari fitonutrien kan? Ya, betul. Visual tu jelas. Apa yang nampak Double X baru ni, dia punya kepekatan dan kepelbagaian polifenol, anthocyanin tu lebih tinggi dari versi lama. Bukan setakat lebih banyak, tapi lebih jenis phytonutrien ada. Itu beza dia. Perbandingan dengan jenama lain macam mana pula? Pun ada. Guna data HPLC yang sama, nampak Double X baru ni secara umum, tahap dan kepelbagaian phytonutrien dia lebih tinggi banding jenama C, P dan satu lagi jenama premium N. Kalau tengok vitamin mineral pula, dia lebih tinggi dalam banyak nutrien banding jenama C 18 dari 22. Dengan jenama P pun sama, 19 dari 22. Okey. Dengan jenama N tu lebih seimbang sikit. Double X lebih tinggi dalam 5 dari 22 vitamin mineral.
Faham. Ada juga sebut pasal kajian klinikal kan? Ada kajian 8 minggu, terkawal placebo, double blind. Subjek dia orang dewasa sihat tapi kurang makan buah sayur. Apa hasil utama dia? Hasil utama pengambilan suplemen ni didapati kurangkan ROS, spesies oksigen reaktif, penanda stres oksidatif tu. Dan juga bantu cegah kerosakan DNA banding kumpulan placebo. Jadi nampak ada kesan biologi dalam badan manusia. Boleh ukur. Okey, itu bukti klinikal lah kiranya. Ya. Dan pasal teknologi pengekstraksan, dia ada sebut pasal RWD, pengeringan tingkap biasan. Apa tu RWD? Refractive window drying. Kaedah keringkan ekstrak tumbuhan secara lembut, tujuannya nak kekalkan sebanyak mungkin fitonutrien yang sensitif tu. Sebab itulah dia boleh buat tablet kecil tapi masih padat dengan nutrien. Kualiti ekstrak tu penting. Okey, jadi kualiti dan kuantiti dalam saiz mudah ambil. Betul. Jadi, kalau nak simpulkan, apa rumusan utama dari semua ni? Nampaknya, formulasi Double X baru ni memang tekan kuat pada peningkatan fitonutrien. Guna adunan tumbuhan yang spesifik macam adunan khas adunan beri tu. Betul. Dan digabungkan pula dengan tahap vitamin mineral yang dioptimumkan. Matlamat dia jelaslah nak bantu isi jurang diet dan tingkatkan pertahanan sel guna pendekatan dua aksi tu, reaktif dan proaktif. Tepat sekali. Ia cerminkan satu anjakan dalam sains nutrisi rasanya. Kita dah bergerak dari sekadar cukupkan vitamin mineral asas kepada faham dan guna peranan spesifik sebatian tumbuhan ni dan potensi sinergi antara bahan tu untuk sokong kesihatan pada tahap sel secara lebih proaktif. Menarik. Jadi, sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda fikirkan di luar sana. Sebagai pengguna, macam mana kita nak nilai secara kritis dakwaan manfaat dari adunan proprietary macam ni dalam suplemen berbanding usaha kita sendiri untuk dapatkan nutrien dari pelbagai makanan sebenar atau whole foods? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.